Korang ada masalah macam Ida tak? Tiap kali kalau ada dekat tempat baru, mesti kekok nak masak. Biasanya okey je, tapi bila pindah atau mula balik dari awal, mesti ada silap. Tersilap macam masak. Biasanya kalau masak nasi, biasa okey je. Tapi hari tu terlebih air lah, terlebih garam lah. Dan lepas dah biasa, baru okey balik macam biasa. Hari tu Ida kasih resepi kuih tiaw, tapi tak menjadi sebab tepung beras yang Ida guna sebelum ni yang jenis campuran punya. Semoga video kali ini bermanfaat buat student atau suri rumah yang nakkan kuih tiaw fresh dan sihat lagi bersih. Resepi kali ni sama je dengan resepi yang lepas. Cuma beza dia yang lepas tepungnya agak banyak sukatan dia. Kali ni sikit je. Jangan lupa Ida nak cakap kalau boleh loyang yang korang guna buat acuan, Ida suggest guna saiz 6 inci saja. Sebab kalau besar hasil dia kurang memuaskan. Kecuali korang nak masak untuk family ramai. Lagi satu, setiap kali nak tuang air tepung tu dalam loyang, kacau dulu, kasih cantik kejadian air tepung dah tu. Dah siap kukus, jangan lupa keluarkan dan sapu dengan minyak supaya dia tak mengeras dan senang untuk keluarkan daripada loyang.